Tahu tak sekarang ni ada sukan tanpa orang. Dua orang berdiri berhadapan, tak boleh elak, tak boleh tutup muka, tak boleh bergerak. Seorang tampar, seorang lagi wajib terima. Lepas tu, tukar peranan. Siapa yang pingsan jatuh atau tak boleh bangun, dikira kalah. Itu je. Tak ada teknik mempertahankan diri, tak ada pergerakan, tak ada seni mempertahankan diri. Hanya tampar sampai otak hampir shutdown. Ini bukan underground, ini dah jadi liga rasmi. Diasaskan dan dipopularkan oleh Dana White, Presiden UFC. Ada ranking, ada tali pinggang, ada bayaran ratus ribu USD. Dan klip ni viral di TikTok, YouTube, Shorts dan Reels sebab ia trigger naluri paling primal manusia, berani atau tidak berani. Setiap tamparan, impaknya adalah 60 ke 90 G-force ke otak. Kajian neurologi menunjukkan gegaran otak, microconcussion, risiko kerosakan memori, risiko Parkinson dan CTE iaitu penyakit otak atlet. Ini bukan kalau ataupun bila. Ramai atlet power slap dah ada simptom kabur ingatan walaupun umur masih 20-an. Kenapa ia tetap laku? Sebab dunia sekarang ketagih sensasi, reaksi pantas, shock content. Algoritma suka benda yang buat orang terkejut. Power slap, perfect bite. Dan manusia pula tekan replay. Bagi saya, ini bukan sukan. Ini adalah perniagaan yang menjual kerosakan otak sebagai hiburan. Allah tak cipta akal manusia untuk dijadikan alat tontonan rosak. Kekuatan sebenar bukan siapa paling kuat tampar. Kekuatan sebenar adalah siapa paling jaga amanah tubuh yang Allah telah pinjamkan.